Kemudian kalau tuan-tuan nak dunia tanpa Islam yang saya review sepanjang, bagi mereka yang nak berhujah dengan puak-puak, terutama Kristian Zionis yang ada di Malaysia, yang menyebabkan banyak keburukan dengan mengambil isu Palestin sebagai isu menggambarkan keburukan Islam, yang menentang kes network school dengan menggambarkan negara ini berpolarisasikan Islam dan menjadi sangat stigma kepada British, kepada Yahudi. Kalau tuan-tuan nak baca lah, kerana Yahudi bergerak laju dalam negara kita dengan menggunakan golongan Kristian Zionis ni. Tuan-tuan boleh ambil buku yang telah ditulis The World Without Islam pada tahun 2011. Dan buku ni terjemahkan pada 2026 dalam bahasa Malaysia. Sangat bagus untuk dibaca oleh seorang ejen CIA, Graham Fuller. Kerana Graham Fuller 27 tahun jadi ejen CIA. Dia bijak dalam menguruskan hal-hal Asia Barat. Dia jelaskan bagaimana dunia Barat mencipta reputasi buruk ke atas Islam bagi membolehkan mereka menjadikan Islam agama yang ditakuti. Mereka menyerang tanah orang Arab hanyalah untuk minyak. Nak dapatkan minyak secara jahat tak boleh. Mereka nak menghalalkan penaklukan negara Islam dan mereka perlu. Kalau tuan-tuan baca buku ni, tuan-tuan tahu macam mana Iraq kena. Saddam digambarkan sebagai seorang militer berbahaya. Okey, Saddam digambarkan itu, digambarkan ini, maka orang Islam menyokong jatuhnya Saddam. Mereka membina buruknya Libya kerana takut, kerana Libya cuba menyatukan Afrika menjadi blok anti Barat. Kerana Muammar Gaddafi sangat berpengaruh, dia nak membentuk satu Afrika di bawah satu kekuatan seperti Kesatuan Eropah. Di mana kesatuan ini pula berorientasikan anti-Barat pada kolonialisme. Mereka bunuh. Jadi untuk membolehkan semua benda mereka buat kerana mereka nak menguasai Asia Barat supaya tidak ada orang berkuasa Asia Barat melainkan proksi mereka Israel. Dan mereka nak jadikan negara Asia Barat ni tempat untuk meraih minyak. Dengan cara menyambut setiap negara Israel. Macam sekarang Iran kan mereka nak serang. Mereka nak minyak. Ini negara yang ketiga terbesar simpanan minyak dunia. Mereka menggambarkan Syiah ni bahaya, Islam adalah ancaman, Iran nak bina nuklear, Iran akan menjadi kuasa penjajah. Kalau tuan-tuan baca buku ni, Graham Fuller, seorang bekas ejen CIA, mendedahkan bagaimana CIA membina apa yang sebagai metode menyalahkan, nak menakkan tanah orang Arab demi minyak, tapi nak menyalahkan Arab. Tak boleh letak Arab yang beragama Islam sebagai agama yang bahaya. Jika tuan-tuan baca dan tuan-tuan akan faham, semua struktur yang digunakan ini adalah perkara yang terlampau 50 tahun mereka laksanakan.